Bang, nak minum dulu? Sebelum pergi kerja tu, saya dah buat air ni. Tak apalah, saya dah lewat ni nak pergi kerja. Bang, kita punya bil elektrik, bil air dah banyak tertunggak tau. Banyak bulan kita tak bayar. Saya masih usahakan Razif nak guna untuk perbelanjaan dia. Awak ni asyik manjakan anak awak tu lah. Awak fikirlah sikit hal kat rumah Boleh ni. tak awak bersabar sikit? Dulu, aku fikir hidup aku mudah. Di college, aku ketawa tanpa beban. Tadi kau jangan mat ni kau main macam ni. Ya tu. Jip. Ya Zek. Petang ni mana lah kita? Mana? Kopi-kopi lah. Tapi siapa nak belanja? Aku belanja, kira settle lah. Bila duit habis, aku telefon ayah. Setiap kali ayah jawab ya, aku sangka itu perkara biasa. Aku tak nampak tangan ayah yang letih, tak dengar nafas ayah yang berat, tak sedar pun ayah bekerja siang dan malam semata-mata supaya aku tak rasa kekurangan. Yang ni berapa ya? RM20. Saya beli 2 lah. Jeff, jadi sampai sini juga ke? Ya salah Fiz, cari duit lebih sikit untuk belanjaan harian. Tak apalah, yang penting kesihatan itu jaga jugalah. Terima kasih. Okey, segera dulu. Aku terlalu sibuk hidup untuk diri aku sendiri. Aku lupa ayah hidup untuk aku. Sorry lambat Jip. Okay, tak apa. Kita order dulu. Order Welcome. Hi, saya nak order butter kayu toast, white chocolate, dry ice americano. Berapa Total 150 dah bos. Thank you lah Jip. Thank you. Ya. Mahal lah. Aku belanja. Makan ada. Ada dah order tadi. Sampai dah. Cakap dah. Baru cakap. Baik. Order lagi. Boleh order. Baik sedap kan kopi bean ni. Kopi bean sedap kan. Malam ni kita pergi karaoke lah. Okey. Baik. Okey, jom. Itu soalan tu. Assalamualaikum Man. Waalaikumsalam. Ni barang kita semula nak jual macam biasalah. Nak beli kereta baru ke sampai jual barang kita semula ni? Tak adalah Man, anak aku kan belajar college Man. Si Razif tu ya? Ya. Hari tu saya nampak si Razif tu lepak dengan kawan dia. Kau jangan tuduh-tuduh Man. Aku ni kenal anak aku. Dia budak baik. Mungkin tu saya salah orang kot Abang Jack. Minta maaf lah ya. Ini bayaran dia. Okey, terima kasih Man. Jeff, Dah. nampak macam tak sihat je. Pagi menyapu, tengah hari pergi kita semula, petang pun menyapu lagi. Nak buat macam mana Fi? Anak saya si Razif tu banyak nak pakai duit. Okey, saya faham. Tapi kesihatan pun kena jaga juga. Si Razif tu pun satu, hari-hari minta duit. Minum dulu. Okey, terima kasih. Okey. Abang dah makan dah tengah hari tadi? Ada sikit. Alhamdulillah. Abang, sebenarnya saya nak minta maaf tau. Pasal pagi tadi tu. Saya rasa ini je lah yang saya ada untuk bantu abang. Untuk selesaikan masalah kita lah. Saya bagi benda ni kat abang. Cubalah abang tengok. Awak. Boleh. Ini boleh. Abang? Allahu Akbar. Abang! Kenapa ni? Abang! Bang! 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 Abang! Bang! Bang! Sampai satu hari, Bang, bang. telefon itu berderi. Bang. Telinga aku gelap dan aku sedar ada kehilangan yang tak boleh ditebus dengan penyesalan. Sejak ia pergi, aku sering pulang. Bukan kerana cuti, tapi kerana rindu yang tak pernah habis. Ya, kalaulah masa boleh diputarkan, aku sanggup jadi anak yang lebih memahami. Sekarang aku tahu, rumah bukan tempat. Rumah itu ayah.
Sekian lama bercinta